Semangat berkobar-kobar nak buat konten tu hilang selepas 2 minggu. Kenapa? Sebabkan tak konsisten, anda nak keep up the momentum, rasa stres. Okay, so kalau anda nak konsisten buat konten tanpa stres, anda boleh ikut cara ni. Ramai business owner bermula dengan semangat yang berkobar, nak post setiap hari. Tapi kenapa? Selepas beberapa minggu je, momentum tu hilang. Kadang bukan minggu, kadang beberapa hari je dah hilang. Okay, kenapa? Sebab apa? Sebab kita tidak ada sistem yang jelas untuk kita sustain, kita punya effort dan juga untuk kita buat effort tu jangka masa panjang. Bermaksud, janganlah hari ni nak post, baru sibuk hari ni nak kena buat. Confirm hasilnya akan ke laut. Video mungkin padu, tetapi tak konsisten. Maksudnya, itu akan jadi ke laut. Jadi, kena ada strategi dan jadual yang tersusun, barulah kita boleh buat satu kerja, tapi boleh buat 3 bulan punya kerja. Okay? So, macam mana nak buat benda tu? Saya ada share strategi and hack, cara nak susun jadual content creator supaya boleh anda post setiap hari tanpa gagal. Dengan adanya software, teknologi lagi sekarang ni, tidak ada alasan lagi untuk at least satu hari satu post. Macam mana nak buat? Pergi dekat link kat profile saya, cari konten ini dan jangan lupa follow. Sebabkan apa? Anda mesti tak nak terlepas video saya yang selepas ini. Dan jangan lupa pergi kat farabi.my untuk upgrade anda punya business and marketing.